Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani. Nama saya Aira Asyalina binti Muhammad Sabri. Baru usia 10 tahun, merupakan anak didik SK Chenua Raub Pahang. Kod sekolah saya ialah CBA 6012. Pada masa lapang, saya suka membaca buku cerita. Hari ini saya ingin menyampaikan bicara buku yang bertajuk Bagai Lebah Menghimpun Madu, hasil karya Siti Nur Nadia Zakaria yang mengandungi 51 halaman. Buku ini merupakan sebuah cerita yang sangat menarik dan penuh dengan pengajaran. Tajuknya juga unik kerana menggunakan peribahasa yang membawa maksud seorang yang rajin berusaha dan mengumpulkan ilmu atau kebaikan sedikit demi sedikit sehingga berjaya. Buku ini mengisahkan tentang seorang ibu tunggal bernama Puan Liana dan anak lelakinya yang bernama Haris. Haris merupakan seorang anak yang sangat rajin, bertanggungjawab dan ringan tulang membantu ibunya. Walaupun masih muda, Haris tidak pernah mengeluh apabila membantu ibunya melakukan kerja rumah seperti memasak, mengemas rumah dan membasuh pakaian. Dia juga seorang murid yang rajin belajar dan bijak membahagi masa. Haris percaya bahawa kejayaan hanya akan diperoleh melalui usaha yang bersungguh-sungguh. Saya sangat tertarik dengan watak Haris kerana dia menunjukkan contoh seorang anak yang baik. Dalam kehidupan seharian, kita juga perlu membantu ibu bapa di rumah. Walaupun tugas itu kecil, bantuan kita sangat bermakna kepada mereka. Selain itu, buku ini mengajar kita supaya menjadi seorang yang rajin seperti lebah. Lebah mengumpul madu sedikit demi sedikit sehingga menghasilkan madu yang manis dan bermanfaat. Begitu juga dengan kita. Jika kita rajin belajar dan berusaha setiap hari, lama-kelamaan kita akan berjaya. Buku ini juga mengandungi banyak nilai murni seperti kasih sayang terhadap keluarga, rajin berusaha, jujur dan amanah serta tidak mudah berputus asa. Bahasa yang digunakan dalam buku ini sangat mudah difahami dan sesuai untuk murid sekolah rendah. Jalan ceritanya juga menarik dan memberi semangat kepada pembaca untuk menjadi insan yang lebih baik. Selepas membaca buku ini, saya sedar bahawa kejayaan tidak datang dengan mudah. Kita perlu rajin berusaha sejak kecil lagi. Sedikit usaha yang dilakukan setiap hari akan membawa hasil yang besar pada masa hadapan. Seperti kata pepatah, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Malah saya teringat kepada sifat lebah yang sentiasa bekerja keras, menghasilkan madu yang bermanfaat kepada manusia. Kita juga perlu menjadi insan yang memberi manfaat kepada keluarga, sekolah dan masyarakat. Sebelum saya mengakhiri bicara buku, saya ingin berkongsi satu kata-kata semangat. Orang yang rajin berusaha, hari ini akan menikmati kejayaan pada masa hadapan. Saya sangat mengesyorkan buku Bagai Lebah Menghimpun Madu kepada semua rakan kerana buku ini
penuh dengan nilai murni dan pengajaran yang sangat berguna dalam kehidupan kita sebagai seorang murid. Sekian, terima kasih.